Cucu. 5. Seterusnya kita nak tengok berapa tangan untuk Dr. James Chong. Silakan tangan. Dr. James Chong jadi 8. Tolong kat tangan. James Chong. James Chong. Tapi dah aku angkat kaki dah ni sekali. Satu tangan. Ini kamera. Memang dua, satu shoot. Memang dua tangan sebab shooting. Aduh. Dah. Jadi kamera kena sikit lah kan. Kan orang keliru. Kamera ke tengah. Keliru orang. Okey, dah kira. Ramli Arifin. Kau ambil apa banyak kan? Dah marah dah, mak janda dah marah. Ramli Arifin. Dia nak suruh buka. Ambil semua fotonya. Ramli Arifin. Orang kuat Ramli Arifin. Ya. Jadi tak boleh bohong. Mengundi dekat. Ya, saya Mengundi dekat. Lemah tangan dah. Dia tak bagi angkat. Oh. Jangan angkat. Oh, kalau tak angkat bagi duit. Ya. Maksudnya saya angkat tak? Betul kan saya angkat dia? Bagi dia tak nak tutup dah kena. Limah kata dia dah tutup, jangan keluar, tak boleh. Okeylah belanja roti jala Petak dalam. Betul dah. No. Baru. Ni menyokong Maruf Dalam talian kita sedang undi untuk Mak Aruf Hasan. Dia akan jadi kepala pengarah. Untuk operasi dan 9 ARP yang kita latih nanti 6 dengan yang sedia ada 3 jurus sendiri dia boleh turun ni apa? yang dalam talian yang baru masuk balik kita hanya beri angkat untuk Puan Samaris. Okey, Samaris Bulan suara. Ya, tekan kira. Sepenuh tenaga. Dah paling lurus angkat ni. Dah jadi Hitler dah. Oh, pangkal. Okey. Ikan bilis. Candile. Candile. Calon yang mendapat undi terbanyak ialah Hajah Samarih Abbas. Yang kedua Hajah Zohara Ghani Batusha 42 undi. Masya Allah. Yang ketiga Mat Aruf Hasan. Seterusnya Dr. James Chong. Diikuti Haji Zamri Mat. Roti jala. Yang berjaya lah, berjaya dilantik sebagai ALK ialah Haji Ramli Arifin. Yang tak dapat kan tak lari dekat saja. Borhan Ma'arif dapat 32 undi dan Chan dapat 30 undi. Banyak. Hanya kalau ada yang letak jawatan, terus siapa letak jawatan
next one in line will go up. Ya. Okay. Jadi sekali lagi tahniah kepada Haji Sabaria, Haji Zohara, Dr. James Ramli Ma'aruf dan Zamri Mat. Selamat break. Besok pagi roti jala. Jangan soal lagi. Soal jawab sendiri. Roti jala Pantai Dalam. Roti jalan RM20. Tidak tutup semua. Roti jala Pantai Dalam besok pagi. Sudah.